Bismillahirrahmanirrahim. Sihat, Masya Allah. Double 1, triple 3. Mantap. Dia kata besar ni. Besar. Jom kita makan burger. So, saya pilih yang triple. Nah, sebenarnya dia last minute tau. Sebenarnya bulan puasa dia tak buka langsung. Sebab bulan puasa dia akan buat bisnes lain, dia tak fokus dekat menjual burger sangat. Adalah kekurangan sedikit dia beritahu saya. Belum saya buka penuh, yang ada sekarang hanyalah daging burger, cheese, sauce topping special yang dia buat dan roti bakar dia. Selalunya dia kata akan ada beef bacon, nas, tapi tak ada dalam ni. Tada! Nampak tebal lah. So, anggaran yang saya nampak masa dia masak tadi, daging most probably about like 20 gram of protein. Bismillahirrahmanirrahim. Tak banyak burger. Dekat Malaysia ada burger, ada pickle. Tak banyak. Sebenarnya pickle ni membantu tau untuk bagi burger tu rasa sedap. Dia tak letak cheese yang cair tu, yang macam susu tak. Dia letak cheese yang betul-betul macam cheese sekeping-sekeping tu. Saya lupa nama cheese apa tadi, saya nampak dia masak. Boleh tahan sedap. Walaupun tak cukup sempurna, inilah. Saya beli burger ni pukul 5 tadi. Dalam masa 2 jam, burger ni boleh rasa lagi garing dia. Roti dia pun adalah garing sikit, boleh rasa lagi. Lepas tu masih lagi panas. Mungkin sebab pembalut dia pakai pembalut ni kan. So boleh simpan lagi suhu panas dalam tu. Dia tak pakai pembalut biasa. Bismillah. Bila gigit pickle dengan burger tu, rasa lagi sedap. Tambah rasa sodium. Setelah dia semula jadi, kita boleh nampak dia tak marinate tau. Masa dia masak, time tu dah letak perencah. Kita boleh tahu bila orang tu berniaga, sama dia betul-betul nak berniaga ataupun dia sekadar nak cari duit je. Yang ini memang kita tahu dia memang berniaga. Saya nampak sebab tu saya order tunggu tu, dia ada lagi customer lain yang tunggu tau, yang dah message dah awal kata nak berapa. Persediaan pun sama lebih kurang macam saya. Sebab ada gerai lain masa saya pergi beli kat bazar, contoh macam roti john. Bila saya order roti john daripada kedai tu, mungkin kedai tu kenal saya, tuan dia, so dia buat yang baru. Tapi bila isteri saya datang order pula esok harinya, kedai yang sama, roti john yang sama, intinya kurang. Ada satu kali tu isteri saya dapat roti john, tak ada daging, telur, roti, itu je. Sebab saya tengok dia cara dia masak pun saya puas hati. So kita beli lagi satu. Tapi satu mungkin sebab betul lah dia cakap mungkin dia tak letak bacon, tak letak nanas. Biasanya kalau letak bacon bakar yang dibakar, lepas tu dengan nanas patut ada bau tau. So bila saya buka burger ni, dia tak ada bau sangat. Bismillahirrahmanirrahim.